Siapa sebenarnya pasukan Rogue One dan kenapa mereka dianggap wira yang tak didendangkan dalam sejarah galaksi? Mereka bukan Jedi, bukan juga askar elit, tapi tanpa mereka, tiada harapan langsung untuk rebellion. Hello there! Rogue One adalah skuad kecil yang ditubuhkan secara spontan oleh pemberontak, dipimpin oleh Jyn Erso. Mereka termasuklah Cassian Andor, ejen perisik K2SO, droid yang sinis tapi setia, Bodhi Rook, bekas juruterbang Empire, Chirrut Imwe, penganut Force yang buta, dan Base Malbus, bekas penjaga kuil. Mereka ambil risiko yang tiada siapa berani, iaitu menyelinap ke Scarif untuk mencuri pelan senjata Empire yang paling berbahaya. Apa yang buat pasukan ini istimewa? Mereka tahu misi itu mungkin jalan sahala, tapi mereka tetap teruskan. Rogue One adalah bukti bahawa keberanian sejati bukan tentang kemenangan, tapi tentang perjuangan. Walaupun tahu yang mereka tak akan kembali. Kalau anda nak tahu apa nasib sebenar pasukan Rogue One, anda boleh tonton Rogue One, A Star Wars Story. Dan jangan lupa follow untuk lagi kisah epik dari galaksi yang jauh, jauh nun di sana. This is the way.